Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأهلا بكم مرة أخرى. اليوم إني مثل عربي أود أن أشاركه معكم وربما يعرفه بعضكم من قبل ولكن هل تعرفون معناه الحقيقي؟ Hari ini saya ada satu peribahasa Arab yang ingin saya kongsikan dengan anda semua. Mungkin ada dalam kalangan anda semua yang tahu tentang peribahasa ini ataupun pernah mendengarnya. Tapi adakah anda benar-benar tahu maksud dia? Al-mathal yaqul rubba akhin laka lam taliduhu ummuk. Dalam bahasa Melayu, maksudnya ada saudara yang bukan lahir daripada ibu yang sama. Fama makna hadzal mathal? Okey, peribahasa ini mengajar kita bahawa setiap persaudaraan tidak semestinya terikat dengan pertalian darah. Kadang-kadang sahabat yang ada ketika kita susah, ketika kita senang, membantu kita tanpa mengharapkan balasan, malah yang memahami kita lebih daripada orang lain. Boleh menjadi seperti seorang adik ataupun seorang abang kandung sendiri. Fatakhayalu hadzal mawqif. Okay, bayangkan ada seorang pelajar yang baru berpindah ke universiti ataupun yang baru masuk sekolah baru. Dia tak kenal siapa-siapa dekat sekolah tu kan. Al-yawm al-awwal ja'ahu ilaihi ahada zumalaihi wa rahaba bihi wa dallahu 'ala al-qa'id ad-dirasiyah aw al-fusul aw syaraka ma'ahu al-mulahazah wa kana yusa'iduhu kullama wajaha as-su'ubat. Maksudnya salah seorang rakan datang kepadanya, mengalu-alukan kedatangannya, menunjukkan jalan kat mana kelas, kat mana tempat-tempat, berkongsi dengannya nota-nota dan sanggup untuk menolongnya ketika susah, setiap kali ada masalah. Jadi lama kelamaan mereka ni menjadi sangat rapat. Walaupun mereka tak ada pertalian darah, hubungan darah, mereka saling berkongsi suka dan duka dan sehinggalah dianggap seperti keluarga sendiri. Wa hadha yuzharul ma'na al-haqiqi li hadzal mathal. Rubba akhin laka lam taliduhu ummuk. Sebab kadang-kadang keluarga bukanlah hanya mereka yang kita berkongsi darah, tetapi juga mereka yang memilih untuk berada di sisi kita ketika susah dan senang. Lidzalik ihrisu ala takdiri asdiqa al-mukhallasin. فقد لا يكونون إخوة من النسب ولكنهم إخوة منهم الله لنا في رحلة الحياة. Jadi hargailah sahabat yang ikhlas yang kalian ada. Mungkin dia bukanlah adik-beradik kandung kita, tetapi adalah saudara yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Hadza faqat minni. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.